I sedih sikit lah. Sebab Kenapa? dulu zaman I tak ada jago rakan muda ni. Zaman you? Ni zaman I, 90-an. I rakan STEM. Kumpul STEM dulu, tak sempat. Yang rakan tu rakan Dia STEM. banyak rakan apa semua. So, I dulu kumpul STEM. Saya dah cakap tadi. Kenapa? Senang je tu. Dulu. Okey, baik. Seperti biasa, kita bawakan dua lagi peserta dari Jaguh Rakan Muda di Nadi Weekend. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Muhammad Imran Arshad atau Imran Ash dari Blue Team. Daripada Ula. Betul. Okay. Dan juga daripada kumpulan Jaguar Kuning, kita ada Yuvendran. Hai. Tadi diorang gelak I kata senang. Yelah, tak dibuat. sebab dia bukan. Kita nampak macam senang sebenarnya kan. Benda-benda ni semua macam senang. Tapi Nampak sebenarnya susah. Betul. Susah. Ya ke? Okey, apa pun thank you very much. Terima kasih kerana bersama-sama kami pada hari ini. Sebenarnya cabaran dah habis. Dah habis. Tahniahlah juara Oh, belum tahu lagi. Nanti kita tengok. Tak salah. Nanti tak boleh. Dia simpan dulu. Okey. Ini kiranya kalau minggu ni cabaran minggu kelima. Betul? Minggu kelima. Betul. Ingatlah tu. Ya. Okey, macam mana kalau nak ikutkan minggu depan adalah dah nak habis dah. Okey. Maksudnya macam itulah kan? Minggu depan nak habis dah. So, masa dalam hujung-hujung ni, apakah mungkin yang boleh korang kongsikan mengenai cabaran-cabaran yang diberikan kepada you guys? Oh, siapa mula dulu? You dulu lah, daripada jauh. Siapa yang menang lah mula dulu. Okey, silakan. Okay, so far, as the episode has went on, you could have seen that I already got eliminated. Okay. But then I came back through wildcard. Okay, the thing is the program, the challenges look very easy. Okay. But then when you're there in the sun, in the heat, and then you're there from 6 in the morning all the way to 10 at night. So it's like very tiring. Alright. And the challenges are very tough. They look easy, but then it's really tough. Dia kenakan you tu look easy sebab you cakap, but when you are there dengan nervous lagi, dengan panas lagi, so it play effects. It plays effects. Setuju? Okay. Daripada pukul 6 pagi sampai 10 malam. Kalau macam apa dalam waktu yang panjang tu kan. Lepas tu makan pun tak menentu. How you guys macam maintain? Makan energetik. Ikut masa juga. Makan ikut masa juga. Cumanya kita kena maintain mental tu lah. Rehat kena cukup. Okay. Macam untuk Imran sendiri, macam mana satu lagi yang lebih mencabar? Mental atau physical challenge tu? Bagi Imran, mental lah. Okay. Kenapa kau cakap sabar? Ada begini sabarlah, Bang. Kita kan di Semenanjung. Betul juga. Okay. So, for you? For me, mental lah. Sebab itu memang big role lah dalam program so macam yang macam drama-drama tu Imran, yang berlaku tu, yang kita dapat tengok kat TV tu, it's for real ataupun you guys macam nanti kau buat marah aku sikit macam mana? It's for real. For itu real? memang betul. Memang itu reality. Memang reality dia lah tu. Macam tu Okay. Betul ke Yuvin? I tak ada experience dalam drama tu. Memang tak ada. Sebenarnya saya tak ada drama. Oh, you punya tapi you dapat Afundi masuk. Afundi masuk. Lah, teringat. Tak ada. Wildcard. Macam mana boleh dapat wildcard tu? Okay, so wildcard tu, first of all, I got eliminated. And then Team Kuning and Team Hijau, both of the team experienced someone going out of the competition. Alright. So in Team Kuning tu, satu lelaki, Wilson, dia dapat food poisoning. So he has to keluar. So in order to replace them, they made Team Antelope Putih tu fight among each other. So because there are 13-year-olds all the way to 29-year-old, it's not fair to do physical lah. So they buat mental, which is 10 gram. 10 gram tu macam puzzle. Kena solve puzzle tu. Siapa yang cepat, dia menang. Itu yang saya nampak tu. Ada yang awak kena hafal kan. Ada yang kena buat macam Tetris punya ni sikit. So those ada mental punya challenge. Okey. So kiranya macam kriteria untuk you nak sertai rakan muda ni. Jago rakan muda ni. Okey. Dia punya kriteria utama tu sewaktu mula-mula nak masuk tu apa yang kita tahu ada 5 venue kan, 5 venue sebelum ni. Macam you dekat Sabah. So what was the ujian yang diberikan? So kita orang mulakan dengan ujian fizikal jugalah. Kita orang jogging dulu. Berapa kilometer paling jauh. And then kita ada climbing. And then kita ada ujian minda.
Minda pun ada juga. Minda pun ada, which is nak menghafal. Masa berlari tu di Sabah, di mana kau lari? Di mana? Dari mana pergi mana? KK? Dekat treadmill. Oh, dekat treadmill saja. Ingatkan stadium Likas 12 round. Dia calculate dari treadmill lah. Okay, pace berapa? Pace berapa pula? Dia ni quite fit. Dia Mr. Kamatan 2001. 2021. 2021. 2021. Macam awak Saya. 2021. Macam ni, apa what was the challenge for the uji bakat? Same thing. Same thing for every venue lah. So first you will have to memorize the sequence of the logo. Jago Rakan Muda tu logo. After 30 seconds. Oh ya. After hafal, you lari dalam treadmill. Monkey bar. And then another one climbing. This one is a net. Turun. You kena arrange the sequence. You punya specialty apa, Yuben? Specialty grip strength. Monkey bar. Grip strength. Oh, right. Okay, that's nice. Okey lah. Dia apa body kuat ni? Kita nak minta sikit lah, kalau boleh you bagi teaser sikit apa yang kita boleh expect daripada episod 5 yang Dan akan juga keluar. yang nanti nak finale. Betul, finale itu sendiri. Maybe Iman boleh share sikit. So memang challenge dari episod yang kita nak tengok ni memang sangat-sangat mencabar kami punya fizikal lah yang this one. Okay. So you guys kena tengok sebab kamu akan nampak sana ada drama, ada perselisihan faham. And then sana juga ada tangisan. Tapi dari mana kita tak tahu lah. Ini yang dekat KL Tower, betul? Dia pelakon dah dia ni. Dia ni memang dia suka. Dia suka. Macam betul ke tipu ni? Betul. Itu yang korang kena expect lah. You setuju dengan tu, you? Setuju. Ya. Memang fizikalnya tinggi. Alright. Because like again, it's the heat. Yes. And then mental semua. And the last challenge is the going up lah. Okay. I tengok the teaser tu keluar kan, Su. Siap ada ambulance, bukan ambulance dekat stretcher, medic datang. Ya, betul. Ada yang muntah lagi. Betul Yang dalam stretcher tu saya lah. Oh, ya ke? Oh, you ke? Tu. Rasa macam yang muntah dia. Bukan. Dia tak muntah, dia kat stretcher. Itu sebab makan banyak sebelum naik tu. Rasanya lah. Itu sebelum naik. Oh, sebelum naik. Nervous. Tak ada. Ada orang cakap panic attack, ada orang cakap food poisoning, saya pun tak tahu. Tak tahu. Okay, sebab itu masa cabaran naik tangga? Sebelum naik tangga. Sebelum naik tangga. Ada apa-apa fobia yang mungkin nak kongsikan? For me, claustrophobia lah. Tight space. So betul lah dia. Sama lah kita, sebab tu saya tak pernah Saya nak try tower run tu. Saya ingat fobia nak menang RM100,000 tu sebab saya difahamkan RM100,000 adalah hadiahnya. Hadiah. Dimenangi untuk individu atau kumpulan? Itu kumpulan. So dia akan divide kepada semua orang lah. Maksudnya kerjasama sepasukan tu you guys kena sama-sama lah. Okey. Penting sangat kita sama ni memang number one lah. So dalam satu grup ada berapa orang? 8. So satu orang berapa? 12, 13. Okey. belanja nasi ayam. Nanti kau bagi saya sikit. Saya tahu. Akaun nanti saya bagi. Ada. Nasi Arab. Okey, kita nak tahulah. Kalau lah menang, kita tak cakap you guys menang. Kalau menang. Tak boleh bagi spoiler. Kan? Kalau Bagi menang, spoiler. saya nak tanya Yuvi dulu. Apa you nak buat dengan 13 ribu ringgit tu? Kahwin? Jangan dulu. Bukan kahwin. Aku baru 20. Why not? Good answer, bro. Good answer. Okey, apa dia? Mula-mula saya nak join other competition lah. With the money itself, my dream was to join an Ironman. Okay. With the money, because Ironman actually cost a lot. Tiket itself RM3,000. Okay. So dengan RM12,000 ni, I thought, okay, invest sikit. Lepas tu pergi competition. Kalau nak beli bicycle pun boleh. Macam tu. You memang into Ironman semua? Memang buat. Macam dah menang je dia cari dia jawab tu boleh. Tak menang lagi. Okay. Ini planning. Kalau dapat tu. Family planning. Betul. Macam For Imran, Imran nak travel and then bawa family lah. Oh, right. Bawa saya? Boleh. Family. Family. Okey. Orang Sabah. Okey. Sabah juga. So tahniah lah kita ucapkan. Kita tak tahu lagi menang ke tak, tapi tahniah kerana anda bersama-sama untuk meningkatkan lagi mutu youth di Malaysia ini melalui Jago Rakan Muda. Itu sesuatu yang saya layan, saya tengok, dan memang diorang ni, kalau saya imbau kembali zaman-zaman kita, boleh ke aku lawan diorang ni? Imbas kembali. Yes. Okey, saya ada satu soalan nak tanyalah. Okey, macam mana you guys melihat competition macam ini kan, yang menguji fizikal, mental semua ni, kan sekarang ni macam sedang mendapat tempat lah kat luar banyak. Daripada Ironman, kita juga ada High Rock dan sebagainya kan. So mungkin boleh kongsikan sikit apakah mungkin yang bestnya tentang nak masuk competition yang macam ni sekarang ni?
Untuk yang best masuk dalam competition gini, kita dapat jumpa ramai kawan, kita dapat belajar macam mana kerjasama yang sebenar, kita boleh lalui challenges yang sangat susah. So memang you akan test your limits lah. So you know sampai mana dia join call out juga, you know, boxing. Boxing. So you know your limits kat mana untuk jadi juara. Okey, Sama jugalah. Kalau you join macam ni, dapat banyak kawan. Lepas tu you same lah, set your know your limits. And then like kalau menang, greatness. Greatness lah. Greatness. Dapat nama. Oh, okay. Jago rakam you. Alright. Ada macam nak buat any record ke? Record Macam record untuk paling macam muda ke paling jauh ke? Ada? Paling Record reach sebelum umur 21 tahun kan? Kan? For me, record untuk macam mana? Untuk you nak buat diri sendiri punya record lah, personal. Contohnya sebelum 21 tahun ni saya nak menang ni, saya nak menang ni. Boleh, saya nak ikut Iron Man. Sama juga. Sama juga. Okay guys, apa pun thank you very much. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama kami. Whatever it is, good luck. Kita akan nantikan episod 5 dan juga episod terakhir nanti, insya-Allah. Teruskan, orang kata tu, berjuang. Ular biru ke? Ular biru dengan jaguar kuning. Alright. Okay.